Ayah, ramai kita selalu terlepas pandang tentang kos pengajian tinggi anak kita. Hari ini, kos pengajian tinggi anak boleh cecah ratusan ribu mengikut jurusan tertentu. Sekarang ni musim SPM kan, ramai ibu ayah mula fikir tentang masa depan anak. Tapi sebenarnya yang kita perlu fikir bukan sekadar keputusan SPM sahaja, apa cita-cita mereka, harapan kita dan kemampuan kita ibu ayah untuk membantu mereka. Hakikatnya sebagai ibu ayah, amanah kita adalah menyediakan yang terbaik untuk anak-anak sehingga ke peringkat pengajian tinggi. Kalau anak kita pilih untuk nak jadi juruterbang, boleh cecah 400,000 ke 500,000. Kalau anak kita pilih untuk jadi doktor, sekitar 200 ke 600,000. Kalau anak kita pilih untuk jadi jurutera, dalam 60,000 ke 120,000, dan itu adalah sekitar kos pengajian pada hari ini. Bayangkan 5 tahun akan datang, tak perlu kaji pun kita tahu kos anak belajar kolej atau universiti akan makin mahal. Hari ini dah tak efektif bila kita simpan duit bertahun-tahun lamanya. Nilai duit makin susut dan kuasa beli simpanan anak makin hilang. Jadi, kami nak ajak ibu ayah pertimbangkan satu perkara, iaitu mula untuk bina tabungan anak dalam bentuk emas daripada sekarang. Supaya simpanan anak bertahan nilai dan setiap tahun simpanan anak berkembang nilai purata 10%, lebih baik dari simpan duit yang dapat dividen hanya 4 ke 6% setiap tahun. Berapa banyak gram emas nak kena kumpul? Hanya 200 gram emas sahaja sebenarnya untuk setiap orang anak. Jom kita buat kira-kira sikit. Hari ini harga emas sekitar 751 gram. Kalau kita kumpul 200 gram emas, 200 gram kali dengan 750 lebih kurang 150,000. 150,000 bukan kecil ya, dan dengan jumlah ini boleh cover full pengajian engineering dalam negara, boleh cover sebahagian besar kos perubatan, boleh jadi deposit besar untuk kursus juruterbang. Dan yang paling penting adalah untuk anak kita sambung belajar tanpa tanggung hutang masa depan. Ramai ibu ayah tak sedar, kita ada masa 2 hingga 20 tahun dari sekarang sebelum anak masuk universiti. Kalau kita mula sekarang, kumpul sikit-sikit emas setiap bulan untuk anak-anak kita, insya-Allah boleh capai 100 gram, 200 gram ataupun mungkin lebih. Kami sangat percaya ibu ayah akan berjaya adakan simpanan pendidikan untuk anak tersayang bila fokus menyimpan dengan emas.